Selalunya kalau korang nak pengalaman kamera Leica dengan 5x telephoto zoom lens tu, korang memang kena beli smartphone yang harga 4,000 ke atas lah. Tapi tu dulu, sebab tahun ni dia dah lain sikit. Sebab tahun ni Xiaomi bawa masuk feature tu dekat Xiaomi 15T series. Jadi benar rumors yang korang dengar, Xiaomi 15T Pro ni dia ada feature 5x telephoto lens tu. Dan bukan setakat tu je, aku perasan juga yang mana untuk T series ni Xiaomi dia macam dah buat perubahan yang agak besar jugalah, yang membuatkan aku sendiri rasa macam T series ni dia masih lagi level mid-range ke? Sebab kalau tengok pada spek dia, dah macam level flagship killer. So tu yang membuatkan aku macam pening sikit lah. Maka untuk Xiaomi 15T series ni, dia orang datang dalam dua variasi lah, dua model, iaitu Xiaomi 15T and kemudian Xiaomi 15T Pro. Beza yang paling besar, model yang Pro ni dia dapat Leica 5x telephoto Summilux lens. Yang mana dekat 15T, dia tak ada benda tu. Tapi walaupun tak ada, kedua-dua smartphone ni dia lebih kurang macam share DNA yang sama lah. Design dia lebih modern, screen lebih besar, capacity bateri pun lebih besar, and kemudian of course lah dia gunakan chip pemprosesan yang baru. Untuk harga jualan, harga dia masih lagi dalam kategori mid-range premium, yang mana untuk model Xiaomi 15T harga dia bermula pada RM1,899 dan untuk model Xiaomi 15T Pro dia bermula pada RM2,699. So kita boleh nampak lah yang mana value to performance ratio dia memang tinggi. Untuk video kali ini, aku hanya akan fokus pada Xiaomi 15T Pro ni saja. Jadi sebenarnya untuk video ni, aku nak cerita lebih kepada kelebihan kamera dia lah. Sebab of course lah, Xiaomi 15T Pro ni dia punya antara feature yang best adalah dia punya kolaborasi dengan Leica and all the features kamera yang ditawarkan tu. Tapi aku nak korang relax dulu. Kita akan tengok dari segi dia punya design dan screen dia terlebih dahulu. Jadi Xiaomi 15T Pro ni dia didatangkan dengan size screen 6.83 inci. Memang screen yang paling besar lah yang pernah ada pada Xiaomi T series. Dari segi bezel, korang boleh nampak lah yang mana dia memang nipis. Dia sebenarnya adalah 27% lebih nipis kalau nak bandingkan dengan 14T series, yang membuatkan bila korang layan konten tu, dia akan jadi rasa lebih imersif lah. Walaupun dia punya screen besar, aku tak berapa risau sangat sebab dia punya resolution dia tinggi. Dia 1.5K. Ada kemudian dia punya peak brightness pun tinggi. Dia boleh pergi sehingga 3200 nits. So sesuai lah untuk guna pada keadaan outdoor direct sunlight. Screen dia pun 144Hz refresh rate. Panel dia pun menggunakan Corning Gorilla Glass 7i. Jadi apa benda yang korang buat kat screen tu, korang akan rasa extra smooth. And kemudian screen dia pun kira tahan lasak lah. Dari segi dia punya ketahanan ingress untuk debu dan air pun tinggi. Dia ada IP68 and dia water resistant up to 3 meter kedalaman dia. And kemudian macam benda lain lah, dia ada stereo speaker and design pun tak adalah tebal sangat, pegang pun sedap, warna pun cantik. And dengan setup macam ni, memang syok lah kalau korang jenis yang suka binge watching, tengok Netflix ke, layan YouTube, ataupun korang buat editing gambar ke, main game ke, tak kisahlah game apa pun, korang akan enjoy lah dengan screen dan design yang ada pada Xiaomi 15T Pro ni. And kemudian kita akan ke bahagian yang paling penting pada Xiaomi 15T Pro ni, iaitu dia punya kamera dia, Leica Summilux kamera dia. Terutama pada dia punya kamera Leica Summilux 5x optical zoom lens ni lah. Sebab normally benda ni sebenarnya dia lebih reserve kepada smartphone flagship lah. Contoh macam Xiaomi 15 Ultra ke, Samsung Galaxy S25 Ultra ke, ataupun iPhone 17 Pro, 16 Pro series ke kan. Tapi kali ni Xiaomi bawa pada dia orang punya 15T series ni. So kenapa Leica 5x telephoto ni penting? Jawapan dia ringkas. Dia punya compression tu akan jadi lagi cantik. So maksudnya korang boleh zoom pada jarak yang jauh lah. So 5x telephoto zoom ni dia punya jarak tu dalam 115mm. Jadi kalau korang guna macam sampel-sampel gambar yang korang nampak ni kan, aku boleh ambil gambar architecture ataupun ambil gambar orang untuk portrait. Dan walaupun aku zoom dalam keadaan yang jauh macam ni, dia masih lagi boleh mengekalkan detail tu lah, sebab dia memang truly optical. So gambar optical ni dia akan berbeza lah kalau nak dibandingkan dengan digital zoom. Optical zoom ni adalah lebih baik dari segi penjagaan kualiti untuk gambar tu. Dan bonus tambahan bila korang ada 5x optical zoom ni adalah kita boleh zoom dengan lebih jauh lagi secara in-sensor zoom. So let's say kalau korang nak zoom ke 10x zoom, at least dia tak adalah akan buatkan gambar tu nampak teruk sangat. Sebab 10x zoom dia tu tak bermula pada 1x ataupun 3x. Dia start daripada 5x. Dan dengan adanya 5x optical zoom ni membuatkan setup
kamera yang ada pada Xiaomi 15T Pro ni lebih versatile. So kita boleh gunakan pada seluas-luas 0.6 ultra wide, and kemudian 1 time, 2 time, 5 time, ataupun nak go beyond daripada tu boleh pergi sampai 10 time pun boleh, tanpa dia mengurangkan ataupun degrade korang punya gambar tu. Dan satu lagi benda yang best yang ada pada Xiaomi 15T Pro ni adalah dia ada 100 time ultra zoom, yang mana 100 time ni dia akan menggunakan bantuan AI lah, AI untuk enhancekan gambar tu. So kalau korang guna feature 100 time ni untuk ambil gambar architecture tu semua, walaupun masa korang nak ambil tu nampak macam blur kan, tapi dia akan gunakan kepintaran AI untuk sharpkan gambar tu. Jadi apa yang membuatkan setup Leica Simulux yang ada pada Xiaomi 15T Pro ni best adalah thanks to dia punya penggunaan sensor dia lah, ataupun to be specific adalah thanks to Light Fusion 900 sensor. Sebab sensor ni first adalah sensor yang baru, and then kemudian dia membantulah untuk memproses cahaya yang diterima pada sensor tu. Sebab tanpa sensor yang baik, penerimaan cahaya pun tak berapa cantik. Dan kalau penerimaan cahaya pun tak cantik, habis lah, gambar memang ke laut lah cerita dia. Tapi benda tu memang tak berlaku lah pada Xiaomi 15T Pro ni. Dan satu lagi bonus yang ada pada 15T Pro ni adalah dia ada fungsi fotografi street style punya mode, ataupun to be specific adalah fungsi fast shot lah. So fast shot ni korang boleh access melalui dua cara lah. Satu adalah korang gunakan volume down, tekan dua kali untuk access fast shot ni, and then kemudian korang boleh access juga dalam kamera app lah, just swipe je ke atas. So fast shot ni sebenarnya dia eksklusif pada level smartphone flagship Xiaomi lah, macam 15 series kan, 15 Ultra. Kalau macam dekat aku punya 15 Ultra ni memang ada lah feature tu, tapi Xiaomi sekarang dia dah turunkan feature tersebut pada 15T Pro ni. Tak tahu, aku tak tahu aku happy ke ataupun aku bengang. Tapi kalau korang pengguna T-Series, korang memang akan suka lah. Jadi bila korang gunakan fast shot ni, dia akan berikan vibe Leica punya style lah, Leica rangefinder punya style. Sebab dia akan terus tunjukkan framing ala rangefinder tu lah, dengan nilai focal length tu. Contohnya macam 28mm ke 50mm, 35, 75, 135, ikutlah macam mana yang korang nak guna. Dan of course lah, korang juga akan gunakan lah Leica authentic punya color tu. Bagi aku feature ni memang agak menarik lah, sebab dia memang sangat laju untuk boot up and ambil gambar. Dan macam aku cakap tadi, setup kamera dia ni memang sangat versatile lah, sebab korang boleh gunakan dalam banyak focal length. Lagi best bila korang gunakan mode portrait mode dia lah, sebab korang boleh guna pada multi focal length yang berbeza, iaitu 23mm, 35mm, 46mm, 75mm sampailah ke 115mm. Dan yang bestnya juga, selain daripada ada banyak focal length yang korang boleh pilih, korang juga boleh pilih pilihan filter yang berkualiti lah, yang telah disediakan oleh pihak Xiaomi dan Leica. Untuk video pula, ada banyak pilihan option yang korang boleh pilih lah. Dia boleh rekod sampai 8K 30 frame per second, itu paling tinggi sekali. Dan kemudian korang juga boleh rekod sehingga 4K 120 frame per second. Korang boleh rekod juga 4K sehingga 60 frame per second dalam bentuk lock mode. So bila dia ada kebolehan untuk rekod secara lock ni, dia memang itu yang buat aku macam pelik. Ini smartphone mid range ke smartphone flagship killer sebenarnya kan? Sebab selalunya lock mode ni semua ada dekat smartphone flagship saja. Jadi dengan adanya feature-feature video yang macam ni, aku rasa memang sangat sesuai lah kalau korang nak gunakan kamera yang ada pada smartphone ni untuk korang guna buat konten. Tak kisahlah untuk konten untuk korang ke, ataupun korang nak guna untuk buat video untuk social media ni. Jadi korang boleh buat lah, tak kisahlah korang nak buat video cinematic ke apa ke, tanpa perlu korang berbelanja lebih untuk go for harga yang 4,000 ke atas tu semua. Jadi habis cerita bab kamera, sekarang kita nak cerita benda-benda lain lah. Contohnya macam chip pemprosesan yang digunakan. Jadi Xiaomi 15T Pro ni dia menggunakan chip kira level flagship juga daripada MediaTek, iaitu MediaTek 9400 Plus. And then kemudian dia support juga Wi-Fi 7 yang baru untuk connection yang memang laju. Kapasiti bateri ni pun besar, 5500 mAh. Memang tak ada masalah kalau korang nak gunakan untuk seharian penggunaan. And then kemudian untuk dia punya charging pun laju, dia gunakan 90W hypercharge, and then dia support juga wireless charging sehingga 50W wireless hypercharge. Xiaomi janji untuk bagi 5 tahun major software update, and kemudian 6 tahun security patch update. Menunjukkan Xiaomi memberikan komitmen yang tinggi lah untuk 15T series ni. So, and korang juga untung jugalah kan, sebab boleh gunakan smartphone ni pada jangka masa yang lebih lama. Jadi lepas aku cerita semua benda ni, aku rasa korang pun mesti tengah pening sekarang, sama macam aku, sebab tak tahu nak letakkan Xiaomi 15T Pro ni dekat mana. Dengan spek yang ditawarkan tu, contohnya
macam dia punya 5 time optical zoom tu, dia dah macam level-level flagship dah kan. Macam lebih kurang sama macam S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, iPhone kan, 16 Pro ke 17 Pro ke. Ada kemudian dia punya design pun memang nampak premium, screen pun level flagship, bezel pun memang nipis gila. Ada ketahanan IP68, lepas tu bateri besar, ada wireless charging lagi. Tapi semua ni adalah harga sampai RM4,000 kan, RM2,699. Membuatkan aku rasa sebenarnya Xiaomi ni dia dah kacau tau market ni sebenarnya. Dia dah macam blur the line lah di antara mid-range dengan flagship. Sampai aku sendiri pun pening, tak tahu nak letakkan smartphone ni dekat mana. So kesimpulannya, kalau korang nak rasa Leica punya fotografi, korang nak rasa Leica punya 5 time optical Summilux zoom lens tu, and then kemudian korang nak mengambil kesempatan terhadap skrin dia yang besar untuk korang gunakan sebagai entertainment consumption, aku rasa 15T Pro ni maybe sangat sesuai lah untuk korang. Lagipun korang tak perlu risau kot macam apa yang aku risau mid-range, flagship, mid-range ni kan. Yes, memang selama ni kalau sebut T-series tu, kita akan fikir yang mana okay, dia adalah smartphone yang bagus, tapi ada certain part yang dia ada macam kompromi sikit lah. Tapi kali ni untuk Xiaomi 15T Pro ni, aku rasa dia lain sikit lah. Aku rasa Xiaomi macam nak bagi tahu yang mana in order untuk korang dapat flagship experience, tak semestinya korang kena belanja pada harga flagship tu. Apa pendapat korang tentang Xiaomi 15T Pro ni? Komen lah dekat dalam ruangan komen di bawah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja perkongsian aku untuk Xiaomi 15T Pro ni. Kalau korang berminat tu beli, link aku akan letak dekat dalam description box di bawah. Dan macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.